Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Selamat datang ke podcast DR Jaka. Saya Jamil Adimin. Dan saya Kodori Ahmad. Kita memasuki episod kedua ataupun siri kedua dalam musim ketiga podcast DR Jaka dengan tajuk perbincangan kita Credential for Mobility. Atau layak gerak. Atau layak gerak. Okey, dalam episod yang lepas kita telah membincangkan tentang apa itu layak gerak, apa itu Credential for Mobility. Hari ini kita berjanji untuk bercerita tentang mengapa Credential for Mobility, mengapa layak gerak. Dr. Kodri. Saya tak mau ada dua perkara berlaku pada anak-anak kita. Satu, kita tak nak anak kita ketinggalan zaman. Dan kita tak nak anak-anak kita ketinggalan dalam zaman. Maknanya dunia telah mendahului kita. Yes. Dalam perkara ini. Perkara sejak bila tu Dr. ini. Kalau kita tengok bila masuk abad 21, mereka dah mula bergerak, Dr. Jamil. Dan yang kita tahu masuk abad ke-21 ni mereka mula tu bukan dah masuk 2000. Tidak. 1990-an itu sudah bermula. Dia mula mikir, mula design, dia masuk abad 21, dia sambut abad 21 dengan perkara ini. Dengan kesedaran apa Dr. Kodri yang Dr. selalu sebut, kesedaran nation at risk. Nation at risk itu mereka sebelum masuk abad ke-21 dia tak nak nation dia at risk lagi. So kita pun sama Dr. Jamil, kita tak nak bangsa kita dalam risiko. Kalau kita buat tak tahu. Kalau dalam konteks negara kita, apa risiko yang kita ialah ketinggalan zaman. Maknanya zaman ni dah sampai zaman Credential for Mobility, kita masih pakai sijil. Itu maknanya kita sudah ketinggalan zaman. Ketinggalan dalam zaman pula, anak-anak kita tak laku. Maknanya di zaman ini anak kita tak laku, anak kita ketinggalan lah. Sebab amalan kita ketinggalan zaman. Apa antara punca mengapa amalan anak-anak kita tidak laku? Tidak laku sebab kita megah dengan solusi kita dan tidak ambil pot pun dengan apa yang berlaku di luar sana. Bagi saya, Dr. Kudus, saya melihat anak-anak kita ni tidak berlaku kerana walaupun akademiknya baik, dapat straight A's dalam SPM. Kalau SPM itu sebagai ukuran kepada tahap pendidikan sebelum masuk ke alam pekerjaan ataupun masuk ke pengajian tinggi, mereka hanya sebagai bekalan hidup dia hanya akademik. Excellent. Ada dalam kalau tengok dalam telefon, dalam TV cerita tu, menceritakan tentang cemerlangnya dengan akademik, dia cuma tanya satu soalan. AI qualification tak ada. Tak dapat. Betul. Dan itu perlunya ada Credential for Mobility ini. Sebab pengalaman kita lah Dr. Kodri Dr. Kodri dalam bidang kejuruteraan, saya dalam bidang matematik dan physics, science. Kita mempunyai mempunyai ilmu dan kemahiran yang boleh katakan tinggi jugalah. Dalam bidang sains matematik dan Dr. Kodri dalam bidang kejuruteraan, terutama kejuruteraan auto. Tetapi ada, walau tak banyak, sedikit ada kekurangan yang ada pada diri saya yang tidak membolehkan saya berfungsi secara optimum dalam masyarakat. Misalnya kemahiran komunikasi. Komunikasi ini bukan sahaja boleh lah bahasa Inggeris sebagainya, tetapi kemahiran halus soft skill. Soft skill bagi saya kurang. Soft skill ni termasuk collaborative skill. Betul. Bagaimana nak negotiate dengan orang, masih takut-takut. Kita masih lagi dalam keadaan walaupun bahasa Melayu SPM kita baik, tapi tak boleh menggunakan kemahiran bahasa itu, tidak ada kompetensi yang diperlukan untuk Betul. Dr. Jamil selalu keluar negara. Dah berapa negara pergi? Banyak. Saya 31. Saya pun lebih kurang itulah. Kurang itulah kata. Kurang negara. Itu kita seminar.
Dekat seminar kawan-kawan kita akan tanya. Ya. Dia kata dalam bentuk dalam credential mobility agenda you macam mana? You nak jawab macam mana? Tak boleh jawab. Tak ada. Sebab tak ada. Ataupun we are thinking of starting but we have not started. Dengan jujurnya. Kan tak adil kan? Ya, Kita tak adil pada anak-anak kita. Dr. Jamil tahu kalau kita tengok dalam rekod sudah ada 120 negara Dr. Jamil dah start ni. 120 national dah mula dengan 3,000 stakeholder. Maknanya dah orang bergerak seluruh dunia ni talking about it for more than 20 years. Tapi apabila kita attend seminar, kita kata di Malaysia we have not started yet. Itu ketinggalan zaman namanya. Betul. Akibatnya anak-anak kita ketinggalan dalam zaman. So oleh itu Dr. Jamil, kalau boleh kita mulalah cerita apa ni layak gerak ni terus je. Terus saja. Tak adil pada anak-anak kita. Bila kita mengapa je tu tadi memang jelas mengapa kita perlu ada credential for mobility. Kena ada ceritanya. Walaupun disebut nama lain kena ada ceritanya. Kena ada ceritanya. But as far as Malaysia we don't have credential for mobility. Malu Dia terperanjat lah. Ya, betul. But we have layak gerak. Ya. Orang putih dis layak gerak ke macam mana gitu. Okay, rasa lah. Tapi untuk berlaku adil kepada semua orang, kepada anak-anak kita dan untuk menenangkan jiwa kita yang bergelora ni, rasanya kita kena mula juga Dr. Jamil. Dua perkara. Kita tak nak ketinggalan zaman dan kita tak nak ketinggalan dalam zaman. Ya. Sebab kalau kita lihat apa ni dikata mengapa perlu kan? A credential for mobility validates expertise in helping people move, whether through physical rehabilitation, corporate relocation, or specialized transportation. Because mobility spans several industries, the exact certification you need depends on your specific field. Tanpa specific field, macam mana you nak berfungsi dalam mana-mana organisasi ataupun yalah organisasi ke industri ke. Betul. Itu perlu. Betul. Specific field itu bukan field dalam matematik ke sains ke geografi, bukan. Tapi field seperti tadi itulah kejuruteraan kimpalan. Sekarang ni ada kejuruteraan kimpalan, bukan kimpalan di luar. Dalam laut pun ada kimpalan kan, ataupun timber kan, betul, dalam pembalakan. Itu yang sangat dan ada satu lagi jenis kalau kita buat binaan lah contohnya, buat binaan bukan sahaja dalam hal menyusun batu-batu untuk menjadi dinding binaan, tetapi untuk membuat roofing contohnya. Betul. Dia punya atap macam mana roof yang elok, yang boleh menahan haba panas dan sebagainya, boleh mengelakkan bocor ataupun macam-macam lagi lah. Sekarang ni orang boleh buat rumah daripada kabin yang tidak panas. Macam mana dia buat? Betul. Itu kemahiran yang spesifik. Betul. Bidang yang spesifik. So dalam pembekal credential yang terkenal, sebab credential for mobility ni di peringkat global Dr. Jamil, bukan di peringkat gitu. So dia ada pembekal besar dia. 10 tahun dulu 2017 dia orang dah duduk sama-sama. Bagaimana dia nak alignkan, dia nak petakan. So again, kalau kita tidak masuk sekarang ini, kita masuk dalam usaha bersama ini, apa jadi pada anak kita Dr. Jamil? Apa jadi? Yang itu kita kena sedarkan. Sebab dia menguasai the credentialing ecosystem. Itu yang bahaya tu. So maknanya kalau kita tidak dalam credentialing ecosystem, kalau kita tidak dalam ekosistem itu, kita di luar sistem, tak boleh masuk dalam sistem. Apa jadi pada anak-anak kita? Dan kan kita tidak masuk sebab anak kita tidak ada kelayakan untuk pergerakan ataupun layak gerak. So patut sangatlah Dr. Jamil. Itu yang menyebabkan anak-anak kita bila bergerak keluar negara, dia menjadi keldai. Keldai apa? Hebatnya keldai dadah. Dia ditawarkan pekerjaan di mana-mana. Dia beritahu rupa-rupanya itu scam. Ya Allah. Jadi dia mangsa, ya Allah, itu maka saksi. Sebab dia tidak
tak tadi tu, tak ada layak gerak, betul. tak ada. Betul. Dia sepatutnya daripada rumah, ibu bapa nak melepaskan anak keluar itu, sekarang ni nak lepaskan anak keluar, tidak semestinya umur kecil saja, umur belasan tahun, yang 20-an ke 17-18 pun kena ditengok. Boleh ke survive dia ni? Betul. Lagi satu perkara yang menyebabkan kita perlu juga masuk is kalau Dr. Jamil tengok perkembangan learner centered Ya. education, yang kita cuba cerita learner centered assessment. Maknanya anak-anak kita yang tergerak nak belajar itu, nak belajar ini dalam bentuk modul-modul yang kecil-kecil itu boleh dicakup dan boleh diletakkan dalam persada yang boleh digunakan oleh masyarakat ataupun oleh dunia. So, itu mengapa Dr. Jamil? Mengapanya? Satu, kita tak nak ketinggalan zaman. Dua, tak nak ketinggalan dalam zaman. Dan kita nak address the shift towards learner-centered. Sebab bila kita cerita tentang lifelong learning, dia kena learner-centered, Dr. Jamil. Learner-centered. Kena learner-centered. Kena learner-centered. Tapi learner-centered credential ecosystem ini hanya diaddress oleh credential for mobility. Ya. Hanya diadres oleh layak gerak. So, maknanya kalau kita tidak bergerak ke situ, kalau kita masih tradisional lagi, anak-anak kita mungkin tidak diuruskan kepada learner centered program. Oi, tak bergerak nanti bangsa kita jadi kecut, Dr. Jamil, kalau tak. Sebab kebanyakan program-program pembelajaran khususnya dalam bentuk digital, khususnya dalam AI, timbul dalam bentuk modul-modul yang kecil-kecil yang boleh diambil as early as umur 7 tahun. Tetapi nak capture kat mana benda tu? Dalam SBM tak ada. So perlu kita gerakkan sekarang untuk memperkenalkan. So why layak gerak? Perkara inilah. Kita tak nak anak-anak kita ketinggalan. Dr. Keri, kalau kita sorot dalam konteks kurikulum pendidikan kurikulum persekolahan kurikulum persekolahan 2027 yang Kementerian Pendidikan sedang 2035, 2035 bagaimana kita nak cerita layak gerak ini, mengapa perlu? Okey. Dr. Jamil tahu tak, kalau kita masuk yang baru tu dengan penekanan kepada kompetensi, penekanan kepada karakter untuk hujung tu membangun insan sejahtera, bukan hanya murid-murid yang dapat sijil. Dr. Jamil, kalau kita tak perkenalkan layak gerak, kita tak berlaku adil kepada program tu. Kita tak berlaku adil kepada negara yang memperkenalkan, yang spend berbilion-bilion ringgit untuk shift kita daripada yang dulu kepada yang maju. So bagi saya, kalau betul-betul nak masa inilah kita kena tekankan juga layak gerak. Kena tekankan. Layak gerak, macam mana nak capture competence yang dia collect. Macam mana kita nak capture dia punya karakter yang ditanamkan. Saya selalu sebut dengan rakan-rakan, akademik itu pencapaiannya. Competence itu penguasaannya. Okey? Karakter itu kemenjadiannya. Yang itu. So tiga-tiga tu lain Dr. Jamil. So kalau dia ada akademik, dia cuma ada pencapaian akademik. Macam mana dengan penguasaan kompetensi? Macam mana dengan kemenjadian dia punya karakter? Tiga-tiga tu kena ada dalam layak gerak. Kemenjadian itu, Dr. Keri, kalau tak silap saya, ada dalam UNESCO Declaration 2050. Kemenjadian learning to be. Learning to become. Learning to become. Letak di situ. Kita perlu bincang tentang itu dalam podcast kita akan datang, Dr. Keri. Bukan sekirang ya. Kita akan kalau tak ada makna nanti. Credential for mobility ini tak ada makna. Jadi untuk membantu ataupun memberi kepada Kementerian Pendidikan, kita pernah cerita dulu. Betul. Penceritaan sebagai insan sejahtera. The degree of me as far as insan sejahtera is concerned. Cakap orang penting. Okey. Macam mana saya ni belajar, nak jadi apa nak, kalau kita tengok rekod kat situ insan sejahtera. Saya nak jadi insan sejahtera. So insan sejahtera yang macam mana? The description-nya Dr. Jamil tak cukup hanya dapat sijil pencapaian.
Dan yang seperti yang selalu kita bimbangi Dr. Kodri, kurikulumnya cantik. Programnya cantik, pedagoginya cantik. Tapi kalau assessmentnya Yes. gagal, Betul. insya-Allah yang itu bakal gagal. Betul. Jadi ini membantu kepada kejayaan Betul. kurikulum persekolahan 2027. Betul. Betul. Kalau tak dibuat ini, Yes. tak tahulah saya. So empat perkara kalau saya renung apa yang dihasratkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-10 semasa peluncurannya tu. Ya. Ada empat perkara yang saya dapat tangkap. Yang perlu orang pentaksiran tangkap dan ceritakan. Pencapaiannya tak lari, masih ada. Pencapaian akademik masih ada. Penguasaan kompetensi ada. Kemenjadian karakter ada. Tapi ada lagi satu tau. Kemahiran dalam matrik. Matrik tu ialah to address foundational skills. Itu kemahiran Dr. Jamil. Itu bukan kemenjadian, itu bukannya penguasaan, itu bukan pencapaian. Bukan kompetensi. Dalam tu. Okey, kalau nak basikal tu, naik basikal. Okey, kemahiran mengayuh tu kena ada kalau nak mencapai kemahiran mengayuh. So dia akan tengok kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran mengira itu sebagai foundational skill. Kemahiran tau. Benda yang kecil-kecil dalam sesuatu perkara yang besar. Kita ambil contoh paling mudah lah, main bola atau main badminton. Yes, Apa ni? yes. Bola pun boleh juga. Kemahiran dribbling. Okey. Dribble. Okey. Kemahiran apa lagi? Kemahiran shooting. Betul. Kemahiran menendang secara Betul. bengkok tu. Betul. Kemahiran macam-macam kemahiran. Dan itu kita tidak cerita Kalau tentang tak ada- pencapaian. Bukan Kita tak itu. cerita tentang penguasaan. Bukan. Kita tak cerita tentang kemenjadian. Kita tentang kemahiran. Dan kemahiran itulah yang diberi penekanan dalam PISA itu nak tanya. Bisa. Kemahiran itulah yang diberi penekanan dalam yang satu lagi yang Asia punya tu. Apa ni? CPLN. Yes. CPLN. Jangan lari. Jangan itu pula kita ukur pencapaian. Itu kemahiran. Ya. Kemahiran yang dipanggil foundational skills. So, okey. Kepelbagaian ni yang dibawa dalam 2027, 2035, macam mana kita nak address dalam pentaksiran kalau tidak berakhir dengan credential for mobility? Dan di situ nanti datangnya matriks pembelajaran. Betul. Kalau tidak ada 1, 2, 3, 4 yang Dr. sebutkan tadi, nak matriks macam mana yang dimatrikskan? Yes. So matriks itu kita Mesti ada ini lawan ini kan? ini lawan ini. Iya. Baru namanya akademik matrik. lawan apa? Itu baru matriks. Betul. Kalau Kalau cuma sijil SPM tu ya sijil bukan matrik. matriksnya macam mana? Kalau empat tadi tu, kita matrikskan dia dengan lawankan dengan pencapaian dalam matematik yang Dr. Kuri ada modelnya tu. Wah, ada ceritanya lah. Ada ceritanya. Itu InsyaAllah lah. Barulah Kalau kita boleh laksanakan dengan Betul. jayanya. Dan kalau tidak hanya cakap apa yang diumumkan oleh maknanya mengapa credential for mobility yang saya nyatakan tadi, yang pertama kita tak nak ketinggalan zaman, kita tak nak ketinggalan dalam zaman, kita nak address apa yang dikatakan learner centered program, punya credential tu. Tapi yang keempat yang Dr. Jamil bawa tu, kita juga nak pastikan 2027 2035 itu berjaya. Satu lagi saya rasa Dr. Kudri, sebabnya mengapa? Kerana kita nak selaras atau sejajar dengan karakteristik of 21st century assessment. Yes. Ada 8 ciri-ciri. Betul. Dan yang Dr. Jamil sebut 2030 Encon. Dan yang Dr. Jamil sebut sebagai 2050 learning to become. Learning to become. Barulah kita orang kata ngam. Sebab di situ ada disebutkan credential for mobility. Kalau tidak kita buang ni credential for mobility atau layak gerak tadi itu daripada sistem pendidikan kita atau sistem pentaksiran kita, macam tak dan sempurna. hujungnya anak kita cuma dapat SPM. Bayangkan. Bukan kritik ni, bukan. Kita nak saja benda. Kalau hujungnya hanya dapat SPM, dan SPM tu ada sijil pencapaian mata pelajaran
Sedangkan yang ditekankan dalam 2027, 2035 tu bukan itu je. Kan itu. So, untuk satu, tak nak ketinggalan zaman, tak nak ketinggalan dalam zaman, kita nak menyertai perkembangan learner-centered, credential link punya ekosistem, dan to address keperluan 2027 dan 2035, dan untuk menyertai 2030 Encon, dan untuk bersama dalam 2050 learning to become, kita kena ada inisiatif, kita kena ada langkah. Kalau Dr. Jamil mengapa? Ini 5 perkara. Inilah perkara-perkara yang tu. Ya. Kerana dia. Mengapanya sangat jelas Dr. Jamil. Mengapanya sangat signifikan. Sama ada di peringkat global ataupun di peringkat lokal atau di peringkat anak-anak kita sendiri. Nak ke anak kita ketinggalan zaman? Tak nak. Nak kita ketinggalan dalam zaman pun tak nak Dr. Jamil. Ya. So kalau tak nak, ayo mari kita let's start. Boleh ya. Saya rasa Layak gerak. Kita ada masalah. Petang ni kita mula. kita boleh mulakan layak gerak ini. InsyaAllah kita boleh lah pengalaman kita yang agak lama di lembaga periksaan ini, walaupun pengalaman kita dalam bidang dalam buat pencapaian saja, tapi rasanya dia punya prinsip-prinsipnya, konsepnya apa tidak jauh dari. Kena ada, walaupun dia nampak seperti informal tapi sebenarnya formal. Yeah. Bila formal, dia mestilah memerlukan kepada tahap kesahan dan kepercayaan yang tinggi. Betul. Betul. Dan dependable, boleh diterima oleh masyarakat. Betul. Mesti jelas konsep, mesti jelas design, mesti jelas realization, mesti ada tu. Dia tidak tiba-tiba ada. Jangan ada di antara kawan-kawan kita, hari ini kita cakap, besok nak mula, dah siap semua. Tak, Dr. Jamil. Lagi satu, mengapanya bila kita sebut mengapa kita nak kepada layak gerak ataupun credential for mobility ini, ialah kerana kita nak ketinggalan dan kita masa hadapan anak cucu kita nanti supaya tidak ketinggalan daripada masyarakat antarabangsa. Dan mudah-mudahan bila kita buat ini dengan sendirinya, saya percaya penyertaan kita dalam PISA, tim dan sebagainya, insya-Allah akan naik. Okey, itu kita Dr. Jamil. Ya. Orang-orang di luar sana, kenapa dia menggerakkan credential for mobility? Orang-orang di luar sana. Ya. Dan mungkin kita boleh belajar daripada mereka sebab mereka they have started in 2017. Ya. Okay. So pengalaman dia 10 tahun itu, dia kata ada 5 Dr. Jamil. Okey, nombor 1. Satu di kalangan di peringkat global tu, building trust in the quality of credential. Building trust on the quality of credential. Maknanya kalau itu perlu ada quality. Yes. Credential itu apabila dia bergerak bersama, memenuhi keperluan tu, we need to work together to build a trust. Kena ada. Kita tak boleh kita short sendiri, buat sijil di Malaysia, mudah-mudahan laku, lepas tu kita pergi application, ambil lah anak-anak saya. Dia tak gitu dia. Dunia tak begitu. Dia build. So credential for mobility itu di peringkat dia orang, why they move, yang dia kata ada 120 negara tadi, is to build trust in the quality of credential. Itu penting Dr. Jamil. Ya, dia memanage trust atau kepercayaan atau keyakinan tu untuk kepada credential tu, kelayakan itu, kita juga saya tak langsung membina trust kepada guru-guru kita. Betul. Membina kepada pendidik-pendidik kita yang Betul. ibu bapa dan sebagainya. Betul. Itu kan Betul. akan terbina trust. Sebab Betul. apa? Sebab bila kita buat, tiba-tiba anak-anak kita, cucu kita pergi boleh pakai rupanya. Betul. Assessment yang kami buat dulu, boleh pakai rupanya. Betul. Jadi bila dengan sendirinya kita membina trust. Yes. Betul Yes. Itu yang pertama. Satu lagi, dia orang kata, dengan adanya credential for mobility mula daripada sekolah menengah dan sekolah rendah ini, apabila orang-orang tu jadi adult, dia akan ada market value. Ya, betul. Orang tu tidaklah kalau dia nak cari kerja, macam mana ya saya nak minta kerja ni besar, sebab benda tu dah ada Dr. Jamil. Betul. Dah ada market value, dan apabila dia tengok sendiri, dia dah tahu dah kualiti dia.
So market value itu nombor 2. Okay, nombor Nombor 3 ialah aligning demand and supply signal. Betul. Bila kata ada supply signal ataupun demand signal tu berlaku, katalah di Scandinavia, kita akan ada aligning apa yang dipanggil demand and supply signal. Itu peringkat dia orang. Peringkat dia orang. Dia gerak tu. Lepas tu improving learner mobility. Learner kita tu bukan saja kat sekolah saja, kalau gerak sekolah lain semua tu boleh ikut bapak dia pindah gitu, no problem sebab begitu. Dan akhir sekali yang kelima is making all learning counts. Kau belajar sikit pun yang kata tadi AI dalam masa 28 jam tu pun itu diambil kira. Tak ada istilah sia-sia. Iya, betul. All learning counts. Ini Dr. Jamil di peringkat 1, 2, 3, 4, 5 ni di peringkat global Dr. Jamil. Bukan di peringkat kita. Kita dah sebutkan kita punya 5 tu. Yang ini di peringkat global. Nah, kalau dah ada kat situ, apa tangguh-tangguh lagi kita kena mulai juga Dr. Jamil. Ya, betul. Sebab bila dengan adanya, bagi saya lah, saya percaya sangat kalau kita ada credential for mobility ataupun layak gerak ini, segala apa yang berlaku kepada anak kita atau seseorang itu dicatatkan, ada rekodnya, ada learner comprehensive learner record CLR. Itu kita tangguh Dr. Jamil untuk bagaimana nanti. Okey. Ada tu, bila ada itu maknanya anak-anak kita sentiasa diingati, sentiasa. Kalau kita lihat benda-benda sekecil, contohnya tokoh agama, bila kita baca buku, baca sejarah kan, Imam Syafi'i ada sejarah hidup dia daripada masa kecil sampai dia meninggal dunia. Apa tu? Maknanya dia dah mulakan layak gerak ya. Yes. Bagaimana contohnya apabila Imam Syafi'i dia bukanlah berdebat, dia argue dengan guru dia Imam Malik. Dia kata guru dia kata kita ni boleh dapat rezeki cerita anggur ni, tanpa usaha. Allah Ta'ala nak bagi, dapat. Imam Syafi'i kata tak, kalau tak usaha mana dapat, dia kata. So satu hari dia minta kebenaran untuk keluar daripada perguruan dia, pergi cari petik anggur. So balik bawa anggur. Dapat upah, bagi tuan guru dia. Kan tengok, aku tak buat apa-apa pun, dia kata. Dapat juga. Cerita itu pun kita dengar kan. Itulah cerita-cerita yang kita letak dalam layak gerak Dr. Jamil. Jadi itu antara sebab lah mengapa kita perlu ada layak gerak. Betul. So, dan bukan hanya academic qualification. Tapi kita tak mengkritik academic qualification. Kita tahu bahawa Imam Syafi'i itu hebat. Dia hafiz pada umur 4 tahun. Itu kita tahu. Betul. Bagaimana dia mengajar pada umur 10 tahun pada bulan puasa. Dia minum. Dia umur 10 tahun. Dia bulan puasa setengah mengajar tu dia minum. Murid-murid dia yang dah tua-tua tu. Dia proses. Tuan guru, kenapa dia minum bulan puasa? Betul. Saya belum balik dia kata. Dari situ kita tengok ya. Benda itu tak ada dalam academic qualification. Tak ada academic qualification. Tapi dikaitkan. Dikaitkan dengan qualification. Jadi saya rasa kita jelas di situ. Jelas mengapa kita perlu ada layak gerak. So 5 peringkat lokal dan 5 peringkat global tadi rasanya sudah cukup lah untuk justify bahawa kita kena juga mau tak mau berganding bahu. Suka tak suka. Satu, kita tak nak anak-anak kita ketinggalan zaman. Kita tak nak anak-anak kita ketinggalan dalam zaman. Itu kan? Kita tak nak anak-anak kita tidak menyertai pergerakan learner centered. Kita tak nak juga anak-anak kita tak relevan dalam 2027 dan 2027 2035. Kita nak anak-anak kita dapat faedah dan relevan. So, dan ini bukanlah satu benda yang sukar sangat. Tak. Sebab kita dah ada contohnya kan. Betul. Kalau di negara-negara lain dah buat. Lainlah kalau kita buat benda yang baru. Yes. Dah ada orang yang buat, walaupun tidak mencontohi kita, tapi kita boleh buat sendiri berdasarkan kepada contoh-contoh yang dah ada di peringkat antarabangsa. Boleh, kita boleh buat sendiri insya-Allah. So itu nak masuk yang ketiga lah tu kalau buat sendiri tu. Yang ketiga lah. Okey. Jadi insya-Allah nampak sini dari perbincangan kita tentang mengapa perlu
layak gerak atau credential mobility ini, mudah-mudahan perbincangan kita ini dapat diterima. InsyaAllah. Kita alu-alukan sebarang komen, sebarang pendapat, sebarang maklum balas. Kita sentiasa terbuka. Betul. Bukan semua apa yang kita cakap ini betul dalam konteks negara kita, tapi kita sedia Untuk faedah anak-anak kita di abad 21 ni. Okay, jadi setakat itu saja podcast di Arjaka ni. Saya Jamil Adimin Dan saya Kodori Ahmad. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang, episod yang ketiga, musim ketiga. Yes. Masih dalam ruang lingkup tajuk credential mobility atau layak gerak. InsyaAllah dalam episod ketiga kita akan bincangkan tentang bagaimana. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.